So guys, handheld fan sekarang ni dah ada macam-macam jenis. Okay, ada yang paling comel kecil macam ni. Okay, ada yang saiz sedang macam ni. Ada yang unique design macam ini. Support MagSafe, melekat. Ada metal ring lagi, stand, fleksibel lagi. Tapi ini antara brand yang sangat-sangat well known Jisoo Life Diorang keluarkan pelbagai jenis fan, boleh katakan specialist untuk handheld fan. So dekat tangan saya ni ada dua flagship handheld fan diorang. Yang belah kanan saya ni ialah Jisoo Life handheld fan Ultra One. Yang sebelah kiri saya ni yang paling latest, Ultra 2. Orang ramai selalu gelarkan kipas ni mini engine jet. Memang bunyi dia cukup bising. Tapi keunikan kipas Jisoo Life ni diorang keluarkan mostly bukan segala kipas semata-mata. Ada multifunctional. Lebih-lebih lagi yang the latest model Ultra 2 ni ada feature sebagai power bank. Okay, yang pertama power bank. Lepas tu boleh jadikan sebagai flashlight. Belakang sini ada lampu korang boleh guna untuk suluh lah. Ada 3 level lampu dia tu. Dan juga ada satu SOS light. Misal kata kalau korang ada car breakdown ke tepi jalan malam, ini boleh jadikan sebagai SOS lamp. Tapi untuk yang Ultra One ni, dia punya kipas dia macam kurang sikit dari segi multifunctional. Tapi dia punya specs dia lebih kurang sama in terms of battery. 9000 mAh juga. Dia punya speed pun laju sama juga. Dia ada lampu juga. Okay? Yang ini pun ada lampu. Cuma lampu dia ni macam kurang function lah. Okay, dia lebih kepada ambient light lah. Macam tu saja. Lampu kelip-kelip. Tapi dia tak boleh nak suluh macam yang Ultra 2. Ada kelebihan yang Ultra One dan yang Ultra 2 ni tak ada. Apa yang saya suka yang dekat Ultra One ni ialah dia ada include sekali base yang ada lubang thread ni. So korang pasang ni, korang boleh letakkan dekat korang punya, contoh ada mini tripod. Boleh letak dekat mana-mana lah. Tapi yang untuk yang Ultra 2 ni dia tak include sekali. Dan untuk yang Ultra 2 ni diorang improve in terms of dia punya attachment. So kalau yang Ultra One ni dia cuma attach by friction saja. Ada getah, dia akan melekat tapi stick kuat lah. Kalau yang Ultra 2 ni dia lekat pakai magnet. Dia lebih secure lah. Ada bagi sekali yang jenis ada brushnya. Yang Ultra One tak ada. Brushnya actually korang boleh cabut ataupun pasang. Contoh kalau korang nak bersihkan keyboard korang ke, ataupun any ada korang punya camera equipment lah. Walaupun kedua-dua ni sama capacity, tapi yang diorang claim yang Ultra 2 ni diorang improve in terms of dia punya battery consumption. Macam yang Ultra One ni maximum full blast dapat dalam 1 jam. Kalau yang Ultra 2 ni maximum korang dapat extend 1,5 jam. Lepas tu cara nak on Ultra One dengan Ultra 2 ni dia berbeza tau. So kalau Ultra One ni korang just press and hold dekat dia punya power button depan ni, dah akan on lah kipas dia. Dan lampu ni pun akan on bila korang on kipas lah. Dia boleh on, ada switch button untuk lampu kat belakang sini. Tapi misal kata kalau korang off kipas, lampu ni pun akan tertutup sekali. Tapi berbeza kalau dekat Ultra 2 ni dia ada kill switch lah. Dia ada main switch kat sini. Okay, korang tolakkan ke belakang ni untuk on kan. Okay, dia dah keluar dia punya ni lah LED light untuk battery capacity. So kalau korang nak on lampu saja, boleh tekan saja dia punya button lampu ni, ada kat on lampu lah. Okay, ada berbeza switch. Okay, so kalau nak on kipas pula, just press sekali saja. Korang boleh terus control lah speed. So nak off kipas, tekan sekali saja pun boleh. So ada ni lah, dia berbeza lah. Dia punya switch lampu dengan kipas ni dia berasingan. Dia tak macam yang ni, dia kena sekali on kipas baru lampu dia boleh on. Biasa kata lah, lama-lama korang guna kipas ni tiba rasa macam makin lama makin slow. Sebab kan ada habuk lah melekat. So korang boleh buka, ada skru kat belakang sini. Buka skru ni untuk korang nak bersihkan dia punya turbine kat belakang sini. Nak maintain Ultra 2 ni lebih better lah. Ini dia tak boleh nak buka lah. Jadi guys, kalau korang nak dapatkan handheld fan, korang nak into the trend sekarang ni, tak nak jadi FOMO, boleh dapatkan lah kipas handheld. Tak kisahlah Jisoo Life ke ataupun apa brand ni, apa ni, Real Fit ni ke, yang kecil ni murah sikit lah. Tapi jangan expect speed yang sama macam dekat Jisoo Life. Jisoo Life memang antara the best lah, the best handheld fan dekat market sekarang ni. So yang totally saya recommend ialah Ultra 2 ni lah. Sebab kan ada pelbagai jenis feature yang korang boleh utilize. So guys, that is all for this video. I hope you guys enjoyed it. Don't forget to like, follow and subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next video.